Bayangkan, 4 bilion ringgit dibelanjakan untuk membina kota madani. Katanya pemaju bayar, bukan duit rakyat. Tapi bila harga rumah melambung, kos hidup semakin mencengkam, siapa yang sebenarnya yang membayar harga ni? Jangan skip lagi, korang kena tonton video ni sampai habis. Kota madani, namanya anggah. Konsep nampak moden, konon bandar teknologi hijau berasaskan nilai kemanusiaan. Tapi soalan pokoknya yang tak dijawab. Siapa sebenarnya yang akan bayar harga projek 4 bilion ringgit ni? Kerajaan kata jangan risau, ini bukan pembaziran sebab tak ada guna duit rakyat pun. Pemaju yang tanggung semua. Tapi logiknya di mana? Tak ada pemaju yang sanggup rugi berbilion ringgit. Tak ada syarikat yang beroperasi atas dasar belas kasihan. Kalau dia keluar duit pun dia mesti nak untung. Dan untung tu akhirnya akan ditagih balik daripada siapa? Ya, daripada kita semua sebagai rakyat. Kita tengok apa yang bakal dibina di atas tanah seluas 102 ekar ini. Akan ada 10,000 unit rumah, sekolah menegak, kawasan komersial, kemudahan awam. Semuanya dalam satu kawasan padat di Persin 19 Putrajaya. Kononnya untuk 30,000 penduduk. Fasa pertama akan bermula pada September 2025 ni. Semuanya nampak hebat atas kertas. Bukan untuk rakyat marhain tapi akhirnya akan menjadi projek elit. Berselindung atas nama madani. Bila ditegur mereka akan jawab ini strategi jangka masa yang panjang. Tapi kita pernah dengar alasan ni banyak kali. Dari Forest City ke Bandar Malaysia. Semuanya dibentangkan atas nama pembangunan strategi. Akhirnya banyak yang tinggal sebagai projek tergantung dan terbengkalai atau sekadar jadi simbol kegagalan perancangan yang tak berpijak pada dunia yang nyata. Dan jangan terkejut kalau kemudian hari muncul isu rumah tak terjual, kos penyelenggaraan melambung atau kerajaan terpaksa bail out sebab pemaju tersangkut. Masa tu siapa yang akan dipersalahkan? Siapa yang akan tanggung beban? Seperti biasa, kita rakyat juga yang akan tanggung. Hakikatnya, kalau projek ini benar-benar ikhlas untuk bantu rakyat, bina dulu rumah kos rendah di pinggir bandar. Selesaikan isu black lock, perumahan yang mampu milik. Dan kurangkan beban kos hidup rakyat. Bukannya mulakan dengan satu gimmick mega yang bernama Kota Madani ni. Pembangunan itu perlu, tapi bukan semua pembangunan itu bijak. Ada yang indah di atas kertas tapi membusuk di tanah. Soalnya hari ini bukan siapa yang bina, tapi siapa yang akhirnya terpaksa membayar. Dalam bentuk cukai, inflasi dan janji yang tak pernah ditunaikan. Kota Madani namanya sangat-sangat lunak. Tapi realitinya rakyat sedang menanggung. Satu lagi kegilaan pembangunan yang tak pernah cukup. Dan setiap kali projek mega diumumkan, kita tanya soalan yang sama. Sampai bila kita nak terus diperbodohkan? Okey, sampai di sini sahaja kupasan saya kali ini. Kalau korang rasa isi video ini membuka mata korang, jangan lupa untuk tekan like sebagai tanda sokongan. Tinggalkan komen untuk sama-sama kita bincang dan share pada kawan-kawan supaya lebih ramai celik isu yang sebenar pada hari ini. Yang paling penting, tekan butang subscribe sekarang supaya korang tak terlepas setiap video baru daripada saya. Kita bongkar, kita bincang, kita lawan naratif palsu dengan fakta. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan stay alert, stay cakna.